Hold on, masih people aman your screen. Bye. Alright guys, so sekarang ni Aiman berada di Kelantan. Okey, untuk apa? Untuk apa? Adalah untuk apa tu. Tapi sekarang ni kita ada niat yang baik. Nak pergi food hunting. Hai. Jadi lain pula. Apa pun sebelum tu korang layan dulu footage yang ni. Okey, so kita dalam perjalanan pulang ke Kelantan. Kebetulan ada kerja juga nak buat kat Kelantan. And then memang kita nak sambut dah ni kedatangan baby baru Ani dan juga Fira. So kita balik fresh ni. Kita dapat berita pun masa memandu. Sekarang ni dah sampai Rau. Sorry, hujan. Okay, sudah agak perjalanan Aiman dan juga Mary. Selamat Erika, selamat ke Kelantan, selamat sampai Kelantan insyaAllah. Okay. Yeah. Okay, so korang dah tahu dah kita nak ke mana. Sebenarnya kita ada je kerja lain, tapi kebetulan memang kita nak sambut sebenarnya pada malam tu. Pada malam tu kita nak sambut, tapi tak sempat nak sambut. Tapi alhamdulillah dapat rezeki juga. Mama Fira call and kita dapat dengar sendiri secara live anak Fini, putri sulung Fini keluar. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. So tahniah kepada Fini dan juga kedua-dua keluarga. Cucu pertama. Ui, mesti excited gila. Dan bawa pula mama, papa, abah, ma kan. Abah ma tu lagilah. Tak ada anak perempuan. Dapat cucu perempuan. Cucu pertama dan cucu perempuan pertama. Yes, alhamdulillah. Okay. So sebelum kita ke sana, kita pergi food hunting dulu. Weh, lari tajuk food hunting direct ni. Buat di macam tengok tu malam. Okay. Kita akan food hunting dulu. Okay. Dekat pagar belakang istana. Saya tak tahu dekat mana, tapi saya akan cari sampai jumpa lah. Kita akan cari sampai jumpa. Okay. Betul ni nak pergi sana dulu? Oh, pergi sana dulu sebab dia buka pukul 5. Buka pukul 5 Sampai habis. Sampai habis. Jadi kita pergi beli barang dulu. Tak boleh sebab malam mak dia kejap je habis. Dah nampak sangat. Dia dah betul-betul nak hunting. Okay. Pak Sia lah. Pak Asam mau Pak Sia? Ada lain. Pak Sia. Okey. Ini Pak Sia di Moruya. Okey, ini Sia. Mana ada? Tiga. Ini sebutir. Ini berapa Sia? Ini Sia. Sedapnya. Sedap weh. Saya beli macam-macam kuih. Rasa macam bulan Ramadan. Mati-mati ingat aku hunting apa. Lalah kuih. Sayang. Kuih waktu petang. Sekarang ni 6.30. Katanya baru buka. 6.30. Alang dah lama dah tak datang Kota Baru kok. Sebab orang kita duk kuala keren. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa benar. Amin. Sebenarnya saya lama dah nak cari ni kedai ni, tapi saya tak jumpa. Masa boleh bosa tak silap saya lah. Ni tembikai hop yang Legend waktu kita kecil-kecil dulu kan kita makan kan, orang Kelantan makan tembikai ni. Dia puding buih saya rasa. Puding. Sedap weh, memang. Sekejap lagi saya nak pergi tu nasi Zaiman depan tu. Nasi lagi? Orang makan nasi dulu bawa kuih. Sedap. Oh, sedap. Dia tak manis mana? Saya tak tahu lah orang panggil apa ni, tapi saya panggil dia ni godok. Gobok.
Tahu? Dia tu lah. Seri manis. Padam tu lah seri manis. Tapi memang sedap gila weh. Dia rasa macam dulu-dulu punya. Sedap. Nak try? Sayang. Saya nak tak? Nah. Sedap ni. Sedap. Next. Tai itik. Tai itik pula. Tai itik pun satu. Okey, tai itik saja kuning ni mula-mula. Ni apa? Ni tai banduk. Inilah tai itik. Oh tu tadi. Telur. Tanjung mah. Apa bunga telur. Tahu? Tahu lah nama apa tu. Ni tak itik. Serius lah ni kalau tak itik. Ni tak itik first time dia makan lah. Try. Dia ubi kan? Dia bunga, dia tak ada rasa sebenarnya. Benda ni, tai itik ni, dia tak ada rasa. Dia adalah lebihan putih telur yang dia memang tak ada bau guys. Dia tak ada bau sebab dia lebihan telur ni kuning orange kita makan tadi lah. Dah. Cakap banyak. Saya rindu ni. Ni dalam plastik. Panas. Papa dulu. Ambil dulu. Dia siap ada ni, ada sambal dah dulu. Korang pernah tak makan mi daripada mi letak dalam plastik ni? Lepas tu cara makan dia macam ni. Cuba tengok. Cara makan dia dah guting sini sepatutnya. Tapi sebab dia dah terbuka dekat sini, so saya makan lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sikit. Terlelio dah ni. Sedapnya. Sedap weh. Rasa macam mi goreng kat pasar Malel. Baik-baik dulu weh. Baik-baik dulu. Bebek dah. Kena tak ada supik. Next. Kubak guling. Kubak guling. Tak apa. Nampak tak? Kubak guling. Okey. Nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kubak guling ni dia pernah viral satu ketika dululah. Tapi lah ni tak viral pun still ada lagi. Sedap. Memang lemuk dia kubak guling ni. Okey lah. Dah. Paling lah. Ni lah biasa agak-agak sate. Tak. Sama macam nenek-nenek kita buat dulu tak? Ini sedap. Okeylah, jom kita gerak. Let's go. Jangan lupa kalau korang datang Kelantan, singgah kedai Wak Cik ni lah. Tak sure nampak tak lagi. Lokasi dia dekat ni, belakang pagar. TMB ni. Belakang pagar Istana Jabar Jahar, sorry. Istana Jahar. A few moments later. So kita dah pun siap dah membeli barang apa semua. Sekarang ni kita nak on the way ke rumah Finik pula. Let's go. Okey, kita dah pun sampai.
Okey. Weh, jalan dah. Assalamualaikum. 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 Weh, lepak. Assalamualaikum. Tahniah ni. Weh. Jadi pok dah. Weh, jadi pok. Kira semak lagi ni pok ni. Pok hok dulu, hok tu. Oh, berat. Sorry. Alah. Apa meh? Yo bisi ko kuca yo ko tak bangun. Hitam meh. Ya. Weh. Weh. Mata. Saya dah tengok dah. Korang belum tengok lagi. Mama, tahniah Mama. Weh. Tahniah Mama. Tahniah Vira. Tu orang bangun dah. Perasaan. Gila tak suka Finik. Dulu kecil lah dulu. Alah sayang. Dah ni mopok dah. You see baby? Okey dah. Aduh dah. Cantiknya baby. Tahniah ni. Tak lagi. Kan, sayang. Sayang kau. Say thank you. Sayang bagi. Kenapa? You see baby cantiknya. Cantiknya baby. Wow. Baby pun Baby. bangga. Cantik. Okey, Anik ni mesti takut nak pergi budak tu. Lagi lagi baby. Oh, mula-mula YouTube tu tak ada perasaan takut. Memang misi Pak Mas panggil masuk nursery tu. Buka kan. Ni baby awak ni ambil lah. Aku ambil. Macam tak ada macam Tak ada biasa hak dah. nalih. Macam Dia biasa dah. automatik agenda. Sebab ada sendiri dah. Lagi Automatik. dengan perasaan loraknya. Hai nak Ya. apa. Dia jadi macam Ya. oh. Tiba-tiba aku biasa ikomak ni tak sedap. Azal tak sedap. Sedap suara aku tadi tu. Oh ya, boleh alun panjang dengan boleh aku ya. Ni gini aku ni. Aku kalau aku tadi tu belah-belah air mata dah. Oh, belah-belah air mata dah aku. Aku Fira tak nangis langsung. Apa? Sitik air mata pun tak terbit. Weh, Oh. gila. Tapi aku nak jaga aswak kira. Dia nak jaga aswak kira. Cuma kalau aku nangis mesti dia nangis. Dia tak agak dah. Jadi dua-dua teh. Dua-dua tak nangis. Kita nangis happy. Nangis happy. Aku happy. Cuma aku tak nak tunjuk. Ya. Aku masuk aja ambil Ya. Aku nepik. Oh, sungguh. Aku call belakang time tu. Aku duduk mata aku, ya Allah. Tak nak buat gana, tak nak gana ya nak press air tu. Gana, tak tahu dah. Jadi aku kira tanah sari aku duduk dengan aku kira dah jalan dah. Kayak gini punya press air dia. Mulai tubik tu patah tu. Dia debar gila aku. Aku rekod benarnya. Tapi mampu. Oh. Fuck out yo. Ya. Sebab ke yo terai tu lama. Ya memang. Oh, jadi telefon tu mampu. Ya, behel. Masa tu aku terbit mata. Sebab telefon aku mampu. Ya, kenangan lah. Oh, aku nak tengok tu. Setelah katanya nak datang 30 minit je. Sekarang ni 22 jam. Papa, muka Apa? pula Di papa. sini 24 je lah. Hei. Sekarang ni dah pukul 1. Kita masih lagi berada di sini. Oh, man. Tak boleh dah. Besok kalau nak konten muat challenge tidur rumah Fira sampai bawa pakaian. Konten Challenge deh. gini. Tak pun kalau mu nak lagi meriah, mu bawa kemo, Ha. challenge kemo depan rumah Fira. Kenapa kena depan Mafira? Dak dah. Konten betul. Ya, dah dia nak suruh siapa ke? Dia nak suruh apa kat sini? Tapi jadi tu Dekat telur. Tadi best sebenarnya tu. Anda. Idea. Bernas betul guys. Mu komen, mu ayat suruh buat gitu konten tu. Tak mu naik, aku nak 500,000 kau. Dia tengok the konten ni berapa puluh like. Jangan. Okay guys. 10k like I mari. Boleh? 10k like.
Kau 20. 20. Okey, 20 kilat guys. Aiman akan berkemah depan rumah Fira dekat Kota Baru. Okey, dia dari Kuala Kerai sejam lebih nak mari sini untuk berkemah je depan rumah Fira. Tadi zoom ni kalau kuasa mari zon. Kat pasir tu. Kat pasir. Dia uang-uang dia jijak dah mah. Dia jijak dah. Pejak dah. Jadi 20 kilat guys. Kalau tak boleh situ pun tak apa. Kita bubuh mana-mana pun janji benda tu kemah depan rumah. Depan rumah. Kalau tak boleh depan rumah atas rumah. Dalam bilik ke kan? Janji benda tu buka kemah. Sini tak apa. Lepas ada kat TikTok dah ni aku tengok kemah. Baru 50 ya. Ya. Kemah tu comel gila. Ya, comel gila. 20 kilat 20 kilat guys. Aku mau post benda ni kalau ada tak cukup lagi like aku tolong repost untuk 20 kilat. Orang buah. Pak susu tu batu buah. Pak susu dah. Adik pak susu dah. Adik pak susu dah. Kena pak susu dah. Kasar dah. Korang hanya mampu tengok ni je. Tengok telinga je. Nanti dia akan reveal. Mana boleh tengok lebih-lebih. Man je mampu tengok ni. Padahal muka korang. Haha. Alah, sedih. Okey. Daripada tidur tiba-tiba bangun. Papa. Alah. Okey. Nenek saya juga. Oh, tengok. Dia suka. Dia tapung sini. Dia akan ngajak Muka je tu memang. Ya kayak ngajak. Dek je. Oh no. Sengih ya. Sayang ke papa mana nak? Sayang. Pelik lah. Tak ni lagi ni. Oh ni sak jari tu. Cepat letak duduk. Okey, Anik pula. Okey, ambil baby. Okey, ambil daripada memiring ni. Semua berubah banyak sikit tu bang. Okey, letak dada tu mendada ke dia? Mendada. Sekali. Okey. Sela. Ni akak ni. Okey. Tapung kepala dia. Okey, lepas tu betul tangan dia. Letak dua-dua dia jadi nerak gitu. Hati biasa. Sekali. Kalau dia kena pergi lah. Tapung punggung dia tu. Tapung punggung. Naik punggung dia gitu. Tak ada ya. Dia akan ngajak sedikit kepala dia. Tapi ya. Boleh lama-lama kak. Biasa dengan sendiri lah. Lama tangan. Yeah. Tinggi sikit lagi. Letak betul tu baru lagu. Itu cara betul tu. Letak baru lagu. Peluk je. Gitu. Berarti aku ambil ijazah. Papa ya. Iya, bukan papa punya tu. Papa lah. Ni papa ni. Itulah cara dia. Kuat bunyi tu. Gila. Okeylah, ni. Minta dia dulu. Selamat ah. Sorry. Sorry tidur sini tak sih. Saya faham tak. Relax dulu. Nanti ada komitmen lagi. Nak pergi klinik lagi, nak kena berjaga malam lagi. Tu mereka. Dan ni konten kemah dekat rumah. Boleh meh, sungguh-sungguh. Aduh. 20 kilat guys. 20 kilat. Aduh, okey bapa. Lagi sekali tahniah. Tahniah, terima kasih. Terima kasih. Tahniah mama. Nah. Okey, bye-bye. Bye. Alright, bye-bye. Okey, so sekian sajalah kita punya konten kali ini. Alhamdulillah sedikit saja. Alhamdulillah kita dapat tengok dah anak bini
Okay, bye-bye. Bye-bye. Oh lah, cakapnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye, Ma. Bye-bye. Bye. Okay, so itulah pengakhirannya. InsyaAllah kita akan adakan lagi untuk kita punya konten next. Thank you so much guys sebab tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share. Dan jangan lupa untuk support channel-channel yang lain juga. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.